Pekan kecil di pinggir muara menganjur tenang ke Selat Melaka. Menyusuri sungai tercatat sejarah, menyingkap kisah seribu misteri, hening pagi menyapa lembun. Mengejutkan alam dan penghuni setianya. Mengukir senyuman seikhlas nurani. Kepelbagaian bangsa, budaya dan agama. Penyautan utuh dalam perbezaan disaksikan mentari saban hari. Bagan Datuk. Moh kita ke Perak. Bagan Datuk adalah sebuah pekan yang terletak kira-kira 45 km dari barat Teluk Intan, hilir Perak dan di tenggara Bandaraya Ipoh. Ianya dibahagikan kepada 9 mukim dalam daerah hilir Perak dan terletak 4 meter dari aras laut. Jauh dari kesibukan bandaraya besar, suasana damai yang menusuk kalbu, sebuah penempatan simbiosis manusia dan alam, menjalankan kehidupan harian, mencari rezeki tanpa mengenal siapa. Dibuka sekitar tahun 1880-an, dikenali pada waktu itu dengan nama Sungai Kling atau Pekan Baru. Sejarah pembukaan Bagan Datuk pada tahun 1880 oleh Tok Kelah, seorang pejuang, menjadi titik tolak sejarah dalam pembentukan identiti Bagan Datuk yang kita lihat sekarang. Struktur rumah orang Melayu pada waktu itu didirikan di tepi Sungai Perak dan dihubungkan dengan jembatan untuk ke daratan dipanggil Bagan. Maka panggilan Bagan Datuk tercipta sempena tempat yang mempunyai Bagan dan juga nama Tok Kelah yang terawal membuka penempatan ini. Namun, lama-kelamaan, nama itu bertukar kepada Bagan Datuk. Apabila Straits Plantation Company Limited membuka estet kelapa pada tahun 1896 yang terletak kira-kira 4 km dari Bagan Datuk, diberikan nama Bagan Datuk Estate. Sempena dengan nama Bagan Datuk yang terkenal ketika itu. Kesukaran orang Inggeris menyebut perkataan Datuk mengakibatkan sebutannya bertukar kepada Dato'. Pekan yang meriah yang terletak berdekatan dengan jeti Bagan Datuk menempatkan pelbagai jenis perniagaan penduduk setempat. Peniaga berbilang kaum berniaga bersama-sama menjadikan tempat ini sebagai tumpuan penduduk setempat. Bermacam-macam jenis perniagaan dijalankan di sini untuk memenuhi keperluan masyarakat di kawasan ini. Pembangunan pekan ini jelas kelihatan dengan kemajuannya, dengan pengangkutan awam dan bangunan kedai-kedai baru serta bangunan-bangunan lama yang masih kukuh berdiri. Mungkin kebanyakan masyarakat luar tidak mengetahui berkenaan pesta air yang dianjurkan di Bagan Datuk. Acara yang julung-julung kali diadakan ini mendapat sambutan menggalakkan dari penduduk sekeliling dan juga luar Bagan Datuk dengan menyediakan pelbagai acara menarik untuk pengunjung yang hadir.
Antara acara yang mendapat sambutan sepanjang Karnival Pesta Air ini adalah aktiviti memancing, perlawanan bola sepak, acara sukan air, sukan tradisi memanjat tiang licin yang menggamit suasana ceria pengunjung serta demonstrasi oleh tentera laut yang penuh aksi mendebarkan. Karnival Pesta Air ini juga telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Ahmad Hamidi yang akan diusulkan untuk menjadi acara tahunan di Bagan Datuk. Suasana di Beting Beras Basah dapat dirasakan elemen mistiknya dengan lokasinya yang terpencil dan hidupan sekeliling seolah-olah menjadi penjaga setia. Sebuah tempat yang terletak di muara Sungai Perak berhampiran dengan Pekan Bagan Datuk. Binaannya yang dihiasi ukiran tradisional dan kubah emas masih terpelihara rapi sehingga ke hari ini. Di sinilah di mana istiadat pertabalan Sultan-Sultan Negeri Perak dilaksanakan. Mengikut sejarahnya, Sultan Muzaffar Shah, iaitu Sultan Perak yang pertama, telah ditabalkan di sini. Sejak itu, keturunannya atau sesiapa yang akan menjadi Sultan Perak disyaratkan untuk datang ke Beting Beras Basah bagi istiadat pertabalan tersebut. Beting Beras Basah hanya dapat dilihat sewaktu air Sungai Perak surut, terutamanya pada waktu pagi, dan ianya akan tenggelam sewaktu air pasang. Tempat ini dianggap keramat kerana sejarahnya yang luar biasa dan kolerasi istiadatnya dengan kebesaran Kesultanan Negeri Perak. Terdapat banyak makanan istimewa di Bagan Datuk dan antara yang terkenal adalah umbut kelapa, iaitu bahagian pucuk daun atau di mana buah kelapa tumbuh. Pokok kelapa yang telah tumbang atau dipilih dan bahagian yang diingini akan dibelah kecil. Selepas umbut kelapa ini dikumpulkan, ianya akan dihantar ke kedai-kedai makanan. Bahagian luar kulit, pucuk dan daun serta buah kelapa perlu dipotong dan dibersihkan dahulu untuk mendapatkan umbut kelapa yang lembut. Umbut ini kemudiannya akan direbus untuk melembutkannya. Selalunya ia akan dimasak lemak, kerabu ataupun gulai. Baru kita buat santan. Campur nanti baru buat santan. Buang. Rasanya yang berlemak dan sukar didapati menjadikannya juadah kegemaran yang penuh khasiat. Okay. Makanya. Antara tumpuan lain di Bagan Datuk adalah sebuah pasar yang mengumpulkan tangkapan pelbagai jenis ikan, udang, ketam dan pelbagai hidupan laut lain yang segar. Pasar ini menjual terus hasil tangkapan tersebut kepada penduduk yang mahu membeli. Selain dari bekalan laut segar, di sini juga dijual produk yang telah diproses seperti keropok udang dan sebagainya. Dibuka seawal jam 6 pagi sehingga selepas waktu zuhur. Harga yang murah di samping kualiti rasa hidupan laut yang segar menjadikan pasar ini tumpuan penduduk sekitar Bagan Datuk. Terdapat dua pasar tani yang terkenal di Bagan Datuk. Pasar Selasa di Simpang 3 dan di Pasar Malam di Pekanbatu 20 yang dibuka pada 11 malam dari jam 5 petang hingga ke 11 malam. Menempatkan beberapa tapak untuk peniaga-peniaga kecil yang menjual bermacam-macam jenis buah-buahan, sayur-sayuran, juadah kuih muih dan makanan serta tangkapan laut yang segar.
Selain dari tapak perniagaan, pasar tani ini juga menjadi medan pertemuan antara penduduk di sekeliling atau saudara mara. Sudah menjadi kebiasaan di sini, dengan kemeriahan yang dapat dirasai apabila kenalan saling bertemu di sini. Di Malaysia, Bagan Datuk paling dikenali sebagai pembekal kelapa yang terbesar dan terbaik di negara, sehinggakan sinonim digelar syurga kelapa. Kelapa akan dikait menggunakan galah dan akan dikumpulkan di pusat sebelum dikupas sabutnya secara manual. Okey, campak. Terdapat pelbagai jenis kelapa boleh didapati di sini, seperti kelapa pandan, kelapa mawar dan kelapa matang. Kebanyakan kelapa ini ditanam di ladang-ladang serta kebun-kebun persendirian orang kampung. Selain produk utama yang diperoleh daripada kelapa seperti santan, tempurung dan sabut, produk hiliran untuk perusahaan kecil sederhana PKS juga banyak didapati dari buah kelapa. Perosak utama tanaman di ladang-ladang dan kebun-kebun di daerah ini adalah kebanyakannya disebabkan babi hutan. Masalah ini dipercayai berpunca dari habitat asal haiwan berkenaan yang sudah mula diganggu manusia. Waktu paling sesuai untuk memburu babi hutan adalah pada waktu pagi. Selain dari senapang patah dan parang, pemburu juga akan ditemani anjing pengesan yang akan membantu pemburu untuk menjerat babi hutan supaya mudah dilihat. Memburu babi hutan memerlukan kesabaran yang tinggi, dan apabila kelibat babi hutan kelihatan selepas berjam-jam menunggu, pemburu berpengalaman ini akan melepaskan beberapa das tembakan tanpa ragu-ragu untuk menumbangkannya. Pemburuan babi hutan ini telah diusahakan oleh sebuah kumpulan yang berlesen yang ditubuhkan oleh penduduk daerah ini. Selain punca utama sumber ekonomi di Bagan Datuk seperti peladangan, perikanan dan perniagaan, terdapat juga perusahaan kecil pembuatan parang yang diusahakan di sini. Proses membuat parang yang rumit memerlukan ketekunan dan kekuatan fizikal kerana ianya dibuat secara manual. Bahan keruli yang dipilih selalunya akan melalui proses pemanasan secara manual menggunakan bahan pemanas khas yang dikenali sebagai blower. Kemudian besi panas itu akan diketuk dengan menggunakan tukul bagi mendapatkan bentuk parang yang diinginkan sebelum permukaannya diratakan dan diasah. Seterusnya, parang yang sudah dibentuk akan disejukkan menggunakan air sebelum sedia untuk dijual. Sebaik saja terbenamnya matahari, kaki-kaki pancing akan mula bersedia untuk beraksi dengan jala dan joran masing-masing. Antara tangkapan utama adalah udang yang ditangkap menggunakan alat yang dipanggil ancor udang. Kaki-kaki pancing akan mengambil kesempatan memancing pada waktu ini untuk merapatkan silaturahim sesama mereka di samping menikmati ketenangan yang sinonim dengan jiwa pemancing.
Pembangunan di Bagan Datuk boleh dilihat berkembang, terutamanya di Mukim Rungkop. Kebanyakan binaan rumah kampung di sini masih mengekalkan keaslian seni benanya yang tersendiri. Bahagian bawah rumah selalunya dibina menjadi ruang tambahan untuk ruang tamu. Walaupun begitu, Bagan Datuk tidak terpinggir menerima tempias pembangunan dengan pembinaan masjid yang lebih besar dan baik, kompleks-kompleks kerajaan, dewan serbaguna serta sekolah-sekolah. Istimewa di Bagan Datuk ni banyaklah. Kadang-kadang orang dari jauh-jauh datang memancing di jeti Bagan Datuk. Kadang-kadang dia orang pergi ke di Bagan Seketiang, pergi di Sungai Buka, menjala udang. Kadang udang tu, alhamdulillah, besar-besar udang kan. Udang ketai, udang yang ekor merah tu, macam lah. Ikan kelapia, kalau ibaratnya kalau kita nak menjala tu, dapatlah kadang kalau ada lebih kurang setengah jam tu, dapatlah suku suku tongcat yang besar tu, kejap dia dapat. Mana dia bagi kemudahan kepada orang Batu Puluh ni. Orang nak dulu kalau kita nak parking parking kereta payah ada parit. Sekarang ni senang. Parit dah ditimbul, orang nak beli barang senang. Kemudahan cukup mudahlah. Lagipun makin lama pembangunan ni makin besar dah kat sini sebabnya baru ni tahun 2014 ni buat bangunan 2 biji kedai 4. Memang nampaklah jasanya. Jasa tu tetap kita kenang sampai ayat-ayat lah. Sajalah. Segi pendidikan di sini memang mudah. Di sini dekat Bagan Batu Pulau ni ada di sekolah dulu. Sekolah agama. Dulu sekolah agama rakyat. Sekarang diambil alih kerajaan. Dulu perbezaannya jauh. Kita ke Perak! Okey. Kita ke Perak. Kita ke Perak! Kita ke Perak! Kita ke Perak! Meneroka kehidupan daerah yang kaya dengan sumber alam, membuahkan hasil memacu ekonomi masyarakat setempat. Punca rezeki sejak berzaman pemberian Tuhan. Lokasi strategik sesuai untuk pelbagai aktiviti dan acara kerajaan. Pengalaman berharga pada yang sudi. Sebuah daerah yang terus membangun dalam kesederhanaan, menjadikannya antara tarikan istimewa di negeri Perak.